Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Pok Mang Tube. Pada hari ini saya nak memproses pokok serai ni yang dah saya cabut satu rumpun. Saya bawa balik ke rumah dan potong-potonglah, buang daun, buang akar, bersih-bersihkan dia supaya dapat digunakan terus. Jadi tak kira lah berapa banyak yang kita dapat, boleh simpan untuk kegunaan sendiri dan dibagi-bagi kepada jiran-jiran. Okey. Semoga dapat menjadi satu sedekah untuk jiran-jiran dan saudara mara. Jadi hari ini, pada pagi ini, kita buat kerja ni dulu. Bersih-bersih serai. Ambil, potong dia punya daun, potong dia punya akar, bersih-bersihkan, masuk dalam bekas, kumpulkan banyak-banyak supaya boleh disimpan untuk kegunaan sendiri dan diberi kepada jiran-jiran serta kawan-kawan. Okey. Bagi saya simpan ni, serai ni bukan untuk masak saja. Saya juga buat air minuman guna serai, guna limau kasturi dari pokok sendiri, serai, limau kasturi, lepas tu campur madu sikit, minum. Alhamdulillah, dah banyak kali dah saya buat, begitu sedap sekali minuman herba ini. Okey. Ingatan mesra, jangan lupa subscribe kepada yang belum subscribe, like, komen dan share. Dah dapat separuh baldi. Okey, cukuplah dulu untuk hari ini. Kita berhenti dulu. Lepas ni nak buat aktiviti lain pula. Kita boleh sambung esok untuk serai ni. Kita buat aktiviti yang lain dulu. A few moments later. Saya nak sambung meracun sikit hari ni. Ada sikit lagi belum siap. Nak sambung aktiviti meracun rumput sekeliling rumah. Dah siap meracun, charge bateri. Pump sudah habis bateri, jadi kita charge bateri. Sementara menunggu beberapa jam untuk charge bateri, saya terus ambil kelapa muda untuk minum. Biasalah setiap kali selepas meracun, saya akan minum air kelapa muda. Okey. Selepas meracun jangan lupa minum air kelapa muda dari pokok sendiri.